Saya tak tahu saya minta maaf lah. Ganggu malam tu dia tidur. Ini cerita 40 tahun dulu lah. Ini sejarah Okey. Rasa saya, seperti saya katakan tadi sebenarnya saya sendiri pun tidak tahu bahawasanya ini adalah sebahagian daripada perjanjian antara orang yang pindah dari table ke table itu menjual tisu itu. Sebenarnya rasa saya, bukan saya sendiri tak tahu, rasa saya ramai orang yang penuh keupayaan ini, yang duduk di kafe-kafe, di restoran-restoran terbuka ini juga tidak tahu bahawa sebenarnya ini adalah pekerjaan yang telah dipersetujui oleh persatuan anda semua. Jadi maka kerana itu rasa saya kalau ada media ini, media harus memainkan peranan untuk menerangkan. Memang betul saya tanya tadi bahawa media telah mengatakan orang ditangkap kerana benar. Memang imej, pandangan, persepsi orang ramai terhadap orang kurang pandangan ini yang pindah dari meja ke meja menjual tisu ini adalah meminta mengemis. Nah, ini tidak dapat. Ini persepsi orang ramai. Kenapa? Di mana lahirnya persepsi ini? Lahirnya persepsi ini daripada kerana media tidak menerangkan bahawa ini adalah sebahagian. Saya ingatnya dulu tentang jual bakul ni. Memang betul. Pada satu ketika dulu saya tahu, kerana saya duduk di jalan pantai ni, saya tahu ketika dulu memang banyak bakul dijual. Orang ni bakul rotan dijual. Memang betul. Tapi ketika hari ini apabila bakul rotan ni telah diambil alih oleh plastik, maka saya tidak nampak lagi. Saya tidak nampak lagi bakul ni. Jadi ini juga harus dibincangkan kerana ini memang betul. Saya tidak tahu saya tidak tahu bahawasanya pada ketika ini berapa ramai sebenarnya statistik orang kurang pandangan ini yang bekerja dan yang tidak bekerja. Ini terpulang kepada persatuan untuk menganalisa tentang persoalan tentang hukum dan undang-undang itu. Saya pulangkan kepada Cik Faizal kerana dia seorang peguam yang terlatih. Saya ni bukan seorang peguam. Terima kasih.